Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wazir ya. Untuk kali ni saya nak kongsi tentang tips memilih kit lens kit lens ni kita kena faham kit lens ni biasanya datang dengan kamera yang kita beli, terutamanya entry level kamera lah. Contoh macam saya beli Nikon D70S ni. Kit lens yang datang dengan body kamera ni adalah 1870mm. 1870mm. Dan ada ramai yang tanya saya kan, bang, kalau saya nak beli kamera Nikon, nak beli Canon, nak beli Sony kan, kit lens apa yang bagus Soalan dia terlalu subjektif lah. Biasanya saya akan tanya balik you nak ambil gambar apa pasal pemilihan kit lens ni kadang-kadang zaman sekarang ni kalau dulu biasanya macam ni dia ada bagi satu pilihan saja kit lens. Tapi sekarang ni kita ada beberapa pilihan lah. Ada setengah tu dia datang dengan 16-50mm, ada yang 18-135mm. Dia nak memilih kit lens ni, kita kena tanya diri kita dulu, kita nak ambil gambar apa. Sebab apa benda ni saya dah cakap banyak kali dah. Penting kalau kita salah pilih kit lens, nanti kita rasa tak cukup, kita nak beli lagi. Contohlah kita beli kit lens yang datang, contohlah kita beli Sony A6400 kan, ataupun Sony A6700 kan. Okeylah, brand-brand lain pun okey lah. Untuk rujukan kit lens yang datang dengan body kamera tu biasanya 16-50mm. Untuk street photo, untuk general lah, jalan-jalan macam tu okey lah. Tapi kalau kita nak ambil gambar event ataupun sport, event biasanya jarak, bukan jarak lah, focal length 16-50mm tu lebih kurang macam ni jugalah, 18-70 kan, cuma 50 tu dia kurang sikit. Kalau kita nak ambil gambar orang berucap lah, contoh orang berucap di pentas kan, dia jadi kecil, subjek tu jadi kecil tau, tak sesuai. Jadi kita kena tahu ataupun tanya diri kita balik, gambar apa yang sebenarnya kita nak rakam. Jangan tanya, bang saya nak beli kamera Nikon, nak beli kamera Canon, nak beli kamera Sony ataupun nak beli kamera Fuji kan. Boleh tak suggest sikit lens apa yang bagus kan. Yang bagus tu untuk apa? Bagus untuk apa? Kalau kita nak ambil gambar street, okey, 16-50 je dah cukup lah. Tapi kalau kita nak ambil, saya suggest lah, kalau kita general tak tahu nak ambil gambar apa, cari yang kit lens dia yang jarak dia daripada wide, contoh 18, dan dia jarak focal length dia yang jauh macam telefoto ni paling minima 100mm lah. Contoh macam kalau Sony, ni bukan nak promote Sony lah, saya random saya pilih kan. Dia ada dua, 16-50, ada lagi satu 18-135mm. Okey, kalau dah ada satu lens ni 18-135mm ni dah untuk general shoot dah okey dah. Pasal saya pernah tengok ada satu kali ni saya terlibat dalam rakaman pemimpin luar datang ke Malaysia kan. Dia punya fotografer, pejabat Perdana Menteri mereka ni, dia guna kamera lens tu je 18-135 Sony A6700. Saya tengok dah cukup dah benda tu kan, pasal dia dah tahu dah coverage PM dia. Meeting biasanya 18 kan. 18 ni merujuk pada white shot kan, meeting meja bulat ke meja yang panjang dengan ramai orang, dan nak ambil gambar bos dia berucap di rostrum ataupun lectern kan, atas pentas kan. 135 tu dah memadai untuk dia lah dari segi pengalaman dia tu. Jadi kalau kita nak beli kit lens ni, kita kena study sikit lah. Sekarang ni tak susah. Zaman YouTube ni kita boleh tengok lah. Dekat YouTube orang buat perbandingan kan. Kalau kita ambil gambar 18mm macam mana hasil dia. Kalau kita ambil gambar 50mm macam mana hasil dia. Kalau kita ambil gambar 100mm macam mana hasil dia tu. Pasal contoh kalau kita nak cover event ada setengah tempat kita tak boleh nak pergi dekat dengan pentas tu. Kalaupun boleh, dia akan mengganggu penonton ataupun hadirin yang ada lah. Contohlah kalau kita cikgu-cikgu di sekolah kan, walaupun cikgu di sekolah kan, kalau kita ada hanya lensa 18-70mm ataupun 16-50mm kan, kita nak ambil gambar guru besar berucap ke, pengetua ke, pengetua PIBG berucap ke, kalau hanya focal length jarak kita 50mm je, kalau kita nak ambil gambar muka dia tight shot macam ni kan, kita kena pergi dekat dengan pentas, mungkin kita akan membelakangi penonton ataupun orang ramai yang hadir, jadi tak cantik lah. Tapi kalau kita ada lensa 18-135 kan, kita boleh zoom 135mm tu ataupun 200mm tu, kita boleh ambil close up shot dia punya paras dada kan, kepala paras dada tanpa mengganggu orang lain. Ada lagi lah lens yang lain kan, macam 300mm semua tu kan. Semua tu biasanya untuk kebanyakan orang buat masa ni mungkin tak perlu lagi lah. Contoh macam ada setengah lensa tu, dia punya focal length dia tu ada yang 18-300mm. Itu satu lens tu dah cukup lah untuk cover pelbagai subjek lah, daripada landscape sampai lah sport kan. Cuma dia ada lah dia punya kekurangan dia tu, iaitu bila zoom 300mm tu aperture dia akan jadi kecil lah. So bab teknikal ni bab lain lah, mungkin
bagi yang baru-baru nak belajar ni mungkin apa benda tak baru nak faham kan. Cuma yang perlu saya nak bagi tahu ni, sebelum memilih kit LAN tu, kita kena tahu gambar apa yang kita nak ambil tu. Bila kita dah tahu tu, baru tanya saya. Contohlah, bang, saya minat ambil gambar street lah. Saya minat ambil gambar landscape lah. Saya minat ambil gambar event-event ataupun acara-acara di sekolah. Kalau dah bagi ada spesifik macam tu, senang saya nak bagi cadangan. Kalau just tanya secara umum tadi kit LAN apa yang bagus kan, tanpa sebut untuk tujuan apa, memang susah lah. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh tanya saya di ruang komen. Nak beli kit LAN, kamera dengan pilihan kit LAN yang ada, supaya tak membazir kan. Beli LAN ni nanti tak cukup coverage, tanya lagi kan, LAN ni pun tak cukup, dah membazir kan. Okey, boleh tulis di ruang komen, tanya, bukan tanyalah, macam tanya saya nak kit LAN untuk tujuan apa, sport ke, dokumentari ke, wedding ke apa ke. Mudah untuk saya jawab benda tu berdasarkan pengalaman saya lah. Okey, sampai jumpa lagi.